Hello there. Apa itu Millennium Falcon? Macam mana kapal yang nampak buruk ini boleh menjadi antara kapal yang paling ikonik dalam Star Wars? Millennium Falcon mungkin nampak macam kapal biasa yang usang, tapi sebenarnya ia adalah salah satu kapal angkasa yang paling laju dan bersejarah dalam galaksi. Kapal ini asalnya adalah model YT-1300 Corellian Fighter, tapi pemiliknya Han Solo dan Chewbacca telah mengubah suai sampai menjadi kapal kargo yang boleh menewaskan Star Destroyer. Kapal ini juga terkenal kerana berjaya buat Kessel Run dalam kurang daripada 12 parsec, satu rekod yang tak ramai boleh capai. Lebih daripada sekadar kapal, Millennium Falcon memainkan peranan yang sangat penting dalam kejatuhan Empire, di mana ia digunakan dalam misi besar seperti memusnahkan Death Star dan membantu Resistance menentang First Order. Millennium Falcon bukan sekadar kapal biasa, ia adalah simbol kebebasan dan pengembaraan dan keberanian dalam Star Wars. Siapa pemilik Millennium Falcon yang paling korang suka? Han Solo, Lando atau Rey? Komen di bawah. Jangan lupa like dan follow untuk lebih banyak fakta yang menarik tentang Star Wars. May the Force be with you always.